Hai guys, apa kabar semua? Hari ini saya nak reaction satu interview lama yang cerita tentang kehidupannya bersama pasangan. Saya tahu, mesti kamu tahu artis ni. Serius, bila dengar rasa dia lain macam sebab vibe cinta zaman dulu tu tak sama lah macam zaman sekarang kan. Tapi sebelum tu, atau sebelum kita mulai, jangan lupa support lah ya, supaya lebih semangat. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Korang juga boleh komen ke bawah ni artis mana yang kamu nak share reaction dan nak kamu tahu tentang kehidupan dia, nak tahu tentang kehidupan dia kan? Jangan lupa komen tahu. So, jom kita start tengok video tersebut. Ikan kering dia tak mau tinggal. Kalau tak ada ikan kering, biar dia tak makan tak apa, kita itu jam juga kita goreng ikan kering, nanti terdedah lah nasi tu semua. Sekarang dah sejuk semua, baru ikan kering dah letak. Macam inilah dia kalau nak bikin lagu ni tak kira masa. Dia kalau siang, malam, pagi, petang, kadang-kadang dekat bilik mandi tu kan, mak cakap dekat dalam bilik mandi, dia duduk berjam-jam, dia duduk fikir, sampai saya pun nak takut nak tanya apa dia fikir. Tapi mula-mula dulu saya pelik, baru-baru kahwin tak reti lah. Tapi dalam lama rupanya dia karang lagu lah, buat skrip lah, nanti tangan dia macam tu. Jadi kalau kita nak pergi bilik mandi tak boleh lah, terpaksa pergi bilik mandi lain. Apa itu untuk khas untuk dia. Nanti dia yang cuci bilik mandi tu, dia semua kasih cantik-cantik bilik mandi tu. Itu saja yang dia sayang tu. Sebab apa, agaknya banyak apa ilham lah dapat situ. Dan kalau dia nak bikin lagu pula, dia duduk dekat piano. Dia duduk piano ni, kita ni dah tak boleh buka radio, dah tak boleh buka TV. Jadi masing-masing anak-anak masing-masing duduk sendiri. Yang I ni bikinlah, jahit inilah, jahit itulah, buat dating lah, buat macam-macam lah. Buang tempo lah. Sebab apa, kalau kita tak buat macam itu, nanti kita marah dekat dia kan. Jadi masing-masing ada hobi sendiri. Kalau 3 hari dia macam itu bikin lagu kat rumah, 3 hari lah saya tak cakap dengan dia, kecuali ada perlu macam nak makan ke, nak minum, nak ini, nak itu, telefon ke, baru cakap. Kalau tidak saya tak cakap. Saya dah mengerti betul dengan dia punya cara lah. Dia ni betul-betul ganjil lah. Saya belum pernah jumpa orang macam dia lah. Baca buku pun belum, tak ada. Saya suka baca buku, baca-baca macam magazine apa-apa, dia tak suka. Dia suka baca paper lah, politik sikit lah, ini game. Kalau TV semua, kalau dia tengok bangsa yang tengok Mission Impossible lah, yang Gusti lah, news lah, ini parlimen punya pasal lah. Kalau saya nak tengok drama, dia tak suka. Bila dia tengok saya nak tengok drama, mulalah dia pergi main piano. Dah kalang kabut saya. Dah macam mana nak tengok, saya terpaksa pergi depan TV sana, tengok kat situ, buka pelan-pelan. Takut kacau daun lah. Nanti kalau kacau dia marah lah. Nanti tu. Cantik kan? Cinta zaman dulu. Seorang Sinawati Saloma mengajar kita tentang erti menjadi seorang isteri yang baik. Di sini Saloma mengajarkan kita bagaimana seorang isteri menghargai suaminya, menghormati dan mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Benda kecil tapi penuh makna. Satu bentuk cinta yang mungkin agak berbeza dengan zaman sekarang, tetapi indah dengan caranya tersendiri. Kadang-kadang bukan tentang cinta, bukan tentang kata-kata besar, tapi tindakan kecil yang menunjukkan betapa dalamnya rasa sayang itu. So, korang macam mana? Masih percaya dengan cinta macam ni? Kalau iya, komen di bawah dan jangan lupa support saya dengan like, share, subscribe untuk lebih banyak reaction macam ni.